Dia tanya mak itu nikah apa? 7 riyal. Pak lagi macam-macam 40 lauk boleh buat. Mak kita 300.5 zaman mak kita tahun 70. Mak kita nikah 300 riyal mas kahwin hantaran. Betul tak? Boleh buat 20 jenis lauk. Bini kita 30,000. Sini berapa sini? Kapuk kemak. Kau dak faham sebenarnya. Kalau murah pun nak kau cakap. Berapa sini? Ha? 10. Alhamdulillah. Sama bandar dah lah. Nah, sama macam ke batu buruk dah. Batu buruk 10 lagi. Nah, kalau diploma 20. Degree 30. Dia ni dia main gitu. Nah, mak tok kita 40 jenis lauk boleh buat, mak kita 20, bini kita 2 lauk boleh buat. Yang pertama buat ngejerang air panas, kedua perangat si orang mari. Faham lagi apa? Pasal harta orang mah. Betul tak? Tapi biar dah sungguh mu suka pula dah. Tengok mak kita kalau dia goreng, dia buat macam ni. Ni pakai sotek ni. Krang. Peluh tiup. Nak siap mi goreng. Betul tak? Mak kita, bini kita buat jari atas cermin. Pot 80 ringgit. Toreh pula di telefon pot 75. Aku kena mau. Nampak pakai odang dengan buah merah orang kata rumah. Mana ada pakai sotek, pakai tangan dia. iPhone 16. Betul tak? Tapi biarlah bini kita, betul tak? Biarlah dah kita binti ada. Dan suami pula Nabi pesan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu suami paling baik dengan bini dia. Lepas tu kalau bini minta 10 ya, wish 100. Dia minta 100, wish 1000. Baru pasal dia lelah juga. Betul tak? Duduk dapur kita ni basuh baju kita apa semua. Dia beranak ke anak kita mujuk. Kalau dia buat giling kita dah mampu kerah kita. Dia kata abang, tahun ni saya beranak, tahun depan abang. Dah acur yang ribut untuk biar anak. Faham lagi? Nampak? Mampu kerah kita dah. Jadi biarlah dia nak bodoh kita apa semua, biarlah sabar je lah. Tak, sebab apa? Sebab kita nikah dengan perempuan. Perempuan ni apa? Spesies yang berbahaya. Bahaya ke mana? Payah nak jadi betul. Dalil Nabi kata innal mar'ata khuliqat min dinin a'la. Sesungguhnya kaum wanita dijadikan daripada tulang yang paling bengkok. Kalau kita beli papang yang lurus 2 tang senang kita masuk dalam situ. Tapi kita beli sebatang kayu yang belok, payah kita nak sipang. Cocok waktu rodok di latar, cocok waktu rodok tanah, cocok waktu masuk lari motosikal, rabuk habis kereta kita. Apa? Kayu belok. Itulah bini kita. Kita kata gini, kata gitu, kita kata gitu, kata gini.